Lepas tu kita pakai balik baju Just suddenly baju dia ketat, tapi yang dia besar. Bukan besar. Melekit. Sayang. Cincin ni masa beli, aduh foto bom betul lah. Ada Jah beli cincin ni kononnya untuk birthday present. Masa try jari ni muat. Ni. Konon tau, memang betul lah. Kemas. Apa? Ada je foto. You dah tua-tua apa masa baju raya tak cik. Dia rezeki. Kawan Ayas. Ini balik. Kawan Ayas si Hafiz tu kan mesti setahun je. Dia pun sudah dah tak duit raya dah, dia kena besar. Dia selagi perempuan, selagi belum kahwin boleh dapat duit raya. Lelaki tak. Cik bagi Actually betul lah. Kalau selagi belum kahwin memang dapat And then duit raya. jari ni tak muat. Muat jari ni je. So adik raya ajak kahwin lah. Alah, kau kahwin je lah. Senang hidup asuh. Tak payah jaga. Bini jaga. Actually kan selagi masih Belum kahwin, belajar. belum kerja, dia akan dapat duit. Itu tengok pada ihsan orang lah. Apalah, kan budak-budak. Ada orang kan, dia kasih budak college duit raya lagi banyak. Budak yang macam beba yaya ni dia kasih sikit. Sebab bagi diorang, budak yang college tu lagi memerlukan duit yang banyak daripada budak-budak yang bayar. I think that's true, betul. Ya, sebab diorang nak survive untuk makan kan. Student loan lagi. Alah, dia dah keluar balik lah. Apa dah keluar? Tada, kat sini. Tu. Jalan Nak lemah. balik kau. Reda je lah nampak benda lah tu. Menyampah lah, aku nak adjust. Tapi asal just orang ramai lah. Orang tak boleh kampung ke? Alah, cute. Dalam tu Tak apa, kita je anak baru asuh, anak tiga buang asuh. tak apa. Yes kalau nak, yes. Asu tak nak. Beban. Alah, so cute. Dia tidur. Pick up, time to school. Pick up, time to school. Ada fish. Oh, dia ikan lagu lah, yes. Dia nak beli lagi ke? Tak nak, Sakura tak kasi. Alah. Berapa cok? Berapa? Inilah suka. Serius? I don't know. Ja, tahun depan kita beli kasino dengan kumis songkok, jom. Kita tiada kanan, kita ada baju kurung betul-betul. Tapi tak dapat. Oh, this one is cat playground. Kita jangan tak Itulah. Wah, kata nak pergi tengok tiket, tengok Kat rumah dah tengok dapat. wayang apa cerita best. Kat rumah dah dapat ekor free, dia boleh beli. Alah lawa, RM35. Oh, dia satu cantik cok. Kan, RM35. Ambil gambar jap. Wayang tak ada cerita best, mall lah kita. Oh, again the things is back. Hilang tak? Tak hilang, ada lagi. Yalah, tak ada duit. Nak beli Apa dia? kamera baru. Biasa dapat apa yang dia nak. Sekarang dia nak pergi beli kasut raya dia. As usual, dia lepas dah raya baru dia beli kasut dengan baju raya dia. Dulu sampai sekarang Daripada dulu sampai sekarang. So Nusuk tu Musad. I tak tahu muat ke tak. Tapi I cakap dia minta sebenarnya UK. I don't think sebenarnya UK muat kan. maybe Ini dah trend juga. RM2. tiba ya. Open surprise. Dia beli apa? Mango. Lah, I thought. Let's go kita coconut. I don't know what's that. Apa? Hello, cute. Asu. So cute. Isyam bembek. Oh, ni itu. I think sama. Sama. Alah, so cute. Wait. It looks like Sakura.
Dia beban. Alright. So ada. I want to simpan. Tada. Asu sampai ni dia punya tu. Ami beli sama dengan Nika. Nanti kita dapat. Sekejap. I got this one. Oh, Abi ni lah. Abi ni lah. Fish packing dia. Ni tak ada. Okay. Kau semua ada tinggi lah. Again, I makan sukiya. This one dia rasa macam jagir peach oolong milk tea. Tapi this one is more nicer. Dia dalam dia ada macam ada benda macam jelly tu. So sedap. Ini tadi RM6.50. Korang nak beli ni. Lepas tu dia ada 2 pintu. Ini pula boleh letak di sini. Dalam dia ada. Siapa yang dapat kertas yang ni, dia akan ni lah. Yes, nice. Tada. Heyo. Hello both of you. This is mine. Memang suka sakit ke hati diorang. Best gila sakit ke hati diorang. Lepas tu best gila pujuk diorang. Tada, finally. Jaya juga beli. Mari kita tengok sugar dia berapa. Wah, 16.4 gram. Saya makan lah kasi saya tu kalau banyak. 16.4 16 gram je kot. Yang puding awak buat hari-hari beratus-ratus gram korang bedal je. Mana ada makan semua, makan sikit je. Tak boleh, lepas ni kena diet balik. Diet apa, Cok? Tada! Tengok muka dia. How the taste? Is it okay or is it mengecewakan? Rasa sendiri. Belagak. Lupa nak buat kamera. So I use my phone. Kita nak merayap. Raya ketiga kita nak merayap. Gaji. Satu itu sana. Kau tak mamak ni? Apa? Tak nampak. Lemon. Ni lychee lah. Skutul. Another skutul. Ni. It's mine. Sofia. Is. Dia nak makan lah. Makan lah. Kau boleh apa je? Can I kasih sikit? Ini dengan apa je? Ni tak ada cheese. Dalam dia. Half. Oh, dalam ni. Iya. Bawah sekali. Abel also beli tepoki. Roast. Cek dengan roast. Roast dengan roast. How it feel? Is it nice? Habis lah. Okay, habis. Let's go balik. Tadi pergi panas terik. Ada matahari. Balik-balik hujan. Balik tak hujan. Time untuk balik semua. Tengok muka-muka. Abang. Aku rekod. Ya. Kau kenapa, Bek? My telinga is bengkak. Masuk. Don't know why. Nak power bank Asal bawa? Anak. Okay. Kau bawa Pergi shopping ke mana cari McDonald BP tu. Kalau dia ada jual air, maknanya air ada. Kalau dia tak jual air, mana air tak ada. Okay, So, jap. kita jual apa? Tak ada warna. Tak ada. Amir kan tengah Yo. Cantik. Chicken. Cantik. Misi mencari kasut raya ya. So tengok member beli baju dekat yang Uniqlo tu dia dah pakai. Apa sebelum kucing? Sim belakang. Harah. Pak Asu yang sibuk nak pakai Mifi dulu, dia yang pakai dulu.
Siapa suka beli hitam? Anak. Ya. So KKV nak buka kat Miveli. So I no need to go Paradigm anymore. Pergi sini. Next destination. Kat sini tak ada kasut hias. Itulah. So kita nak kena pergi cari dekat either Paradigm Mall ataupun dekat Dato' An. Itu dua tempat je. Okay, kita harap kat sini adalah kasut hias. So kita tak payahlah pergi dekat Paradigm Mall. Buat hitam. Kau memang dah hitam lah, Yas. Ni tak Kimi cakap yang putih. Adanya. Kimi tu buta warna. Yas dah hitam. Dah sama macam black. Oh, so panas. Kita kembali semula ke sini. Belas sini bila? Oh, dia dah dapat dah kasut dia. Jam pun dah pakai kasut baru. You je tau, you je tak beli. Ha? Jom kata air kencing. Apa dah?